kaedah ataupun mekanisme yang jabatan gunakan bagi memantau selain daripada visual ataupun ground truthing ialah kita telah selari dengan perkembangan revolusi IR 4.0 ya. Pihak jabatan telah mengemas kini dan membuat menubuhkan satu war room, dipanggil war room bilik pemantauan penguatkuasaan, yang mana kita menggunakan image satellite yang lebih peka dan lebih tepatlah untuk memastikan mana-mana pembukaan kawasan yang disebabkan oleh penerokan ini diambil tindakan. Okey, once war room ni tadi ataupun sistem yang melihat satellite ini dapat kesan, pihak di Ibu Pejabat akan memaklumkan kepada Jabatan Putera Negeri dan kita akan susuli dengan tindakan ground truthing lah. Dalam hal ini ianya adalah sangat berkesan dan penggunaan teknologi ini dapat mengelakkan daripada berlakunya percubaan-percubaan yang telah sedia ada berlaku. Minta maaf cakap, dulu-dulu mungkin kita tak pantau secara macam ni. Tapi sekarang kita dah ada satu mekanisme yang sangat efisien dan inilah bertujuan untuk mengelakkan penerokan-penerokan yang berlaku dalam hutan simpan.